Mula-mula kita nak pergi ambil report dulu. Kita kembali lagi di sini. Rina. Mana Rina? Oh. Jom. Kena bayar RM4 untuk report ni. Kalau pergi KK baru RM1. Kan Mah? Okey, kita dah sampai tempat nak claim. So kita akan masuk office untuk register Rina. Jom. Okay guys, Assalamualaikum. Kita baru je lepas settle insurans tadi. Banyak kekeliruan. Mula-mulanya kita kena tahan sebulan setengah. Kepala otak dia. Sebulan setengah kena tahan. Lepas tu kena pakai part tak original lah. Bukan part Taiwan lah apalah. Part Malaysia. Weh, semak weh. Sakit otak aku. So terpaksa telefon Nusuk berdoa. Banyak kan membantu tadi. Lepas tu dia cakap insurans ni bukan insurans berdoa lah. Aduh, hai. Korang ni ada je nak. Sampai tadi aku kan ada resis lah. Tapi aku tengok macam gila lah. Aku sebut salah kan. Kepala otak dia. Dia cakap bukan insurans Pro2. Aku telefon sales advisor yang aku beli kereta ni. Dia cakap ini sebab aku buat insurans dengan dia juga kan. Dia cakap ini kat Pro2 sini pakai ni Great Eastern. Dia cakap tak pakai Great Eastern. Woi, kau faham tak maksud aku? Kau faham tak maksud? Kau tak faham sila komen. Assalamualaikum dan selamat pagi. Aku Amy Tylo. Jangan lupa subscribe. Hari ni kita orang akan ke Keramat untuk pergi ke branch Pro2 di KL. Bukan dealer branch. Sebab apa aku pergi branch? Sebab dekat sini semua dealer. Selepas pengalaman yang tak berapa best dengan dealer yang aku pergi hari tu, so aku ingat aku nak pergi branch terus lah Pro2. Semoga dia memudahkan urusan. Tadi video pergi ke Keramat tak ambil pun. Satu pun tak ambil. Oh, Rina fall. Aku ambil CCTV dashcam. Habis macam mana? Prosedur tadi macam mana? Meyakinkan tak? Okey. Okey. Staff dia daripada guide sampai ke ni terbaik. Berapa star? 5 star. Assalamualaikum. Temu kembali dalam vlog Amy Tylo dan Rina. Hari ni kita akan ke Keramat sekali lagi untuk urusan insurans kemalangan, iaitu adjuster nak tengok kita punya kereta dan buat penilaian daripada sana lah. Okay guys, kita hantar cuci dulu dekat car wash sebelum bagi dekat adjuster tengok. Harap sampai KL tak hujan. Kau ingat senang ke nak berurusan dengan insurans ni? Susah Habib, susah. Apa proses seterusnya? Bagi kunci dekat dia, nanti dia bawa ke belakang untuk Pemeriksaan adjuster. adjuster check. Adjuster dekat belakang. Adjuster buat apa? Nak kopi Check banyak dia. 5. Tunggu tahu. Ni kalau ada air kelapa sampai ke? Kuero tu tak mampus pula kena berjalan atas tu kan. Tengok wayar berselikat ni dah macam kat Thailand pula. Bangunan pun tinggi-tinggi. Nah, kita buat apa sini? Tengah tunggu Grab. Sambil tengah tunggu keputusan adjuster di belakang. Buat leg, buat peace. Kita minum dulu. Okay, ni kali kedua kita datang ke Pro2 Keramat. Ni antaralah salah satu pengalaman prosedur untuk claim insurans selepas pelanggaran kemarin. Dia belakang ni servis, tengah ni servis, belakang ni servis, belakang lagi satu bengkel untuk pemulihan lah selepas kemalangan lah, saya rasa. Body and paint. Yes, body and paint. Rina bagus. Rina dah banyak belajar. Kan Rina? Rina body and paint. Bagus. Bapa ni antara yang aku perasan. Di antara kereta-kereta yang accident cium bontok. Okay guys, alhamdulillah kita telah pun selesai di Pro2 Keramat untuk bahagian adjuster. Lepas tu kita akan tunggu approval daripada pihak insurans. Seterusnya selama 7 hari dan kalau lulus model spare part lagi 7 hari. So kita akan pulang ke Seremban. Tak tahu ni bahagian ke berapa untuk claim insurans Pro2 Myvi ni selepas aksiden kemarin. Tunggu laporan seterusnya kisah Myvi Rina. Guys, ini warna purple ke warna pink? Cantik siut. BYD Imas. Assalamualaikum dan selamat pagi. Aku Amy Tylo. Jangan lupa subscribe. Hari ni kita nak pergi ambil Myvi. Dan hari ni kita naik SYM. Nah, okey? Okey. Jom sambung perjalanan.
Korea ke apa mak? Ada story ke? Oh, Dia dah siap. Cermin pakai je. Kereta dah siap tadi. Dia kat luar tadi kereta dah siap. Tu je lah nak tu. Ini okey. Kita tahu maksimum lah 30 hari. Satu hari RM30. So berapa yang insurans bayar tu nanti insurans tu yang akan communicate dengan owner. Okey guys, settle hal insurans sekarang kita nak insurans pula. Settle hal di Perodua Keramat. Alhamdulillah, terima kasih Puan Alin dan Cik Ahlami atas penerangan. So kita akan pergi ke Menara Insurans Great Eastern HQ untuk penyerahan pengklaiman di sana. Okay, let's go. Cantik pula view atas tu. Bangunan Great Eastern. Siapa ya? Papa nak kamu sambung kerjaya Papa. Mega Holdings. Kita sekarang berada di Mega Holdings. Papa nak kamu jadi pengganti Papa di Mega Holdings. Weh, bukan biasa bukan selalu sangat kita dapat view macam ni kan. Nampak mampus lah orang cakap jakun-jakun lah. Itu TRX, tu KLCC, Menara KL. Okay, kita kat sini nak hantar dokumen untuk submit claim insurans. InsyaAllah sudah selesai dah hantar dokumen. So kita nak balik ambil kereta dan pulang ke Seremban. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar di Perodua Great Eastern. InsyaAllah nanti dia call bagi email. So Rina kena belanja durian hang di Serong. Okay, let's go. Papa nak kamu ganti Papa di Mega Holdings. InsyaAllah. Okay, jom. Okay, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Aku Amin Taylor. Alhamdulillah. Ini Rina sedang memandu. Rina, apa perasaan membawa kereta lepas keluar, cik? Bau kedai. Bau cat. Bukan bau kedai. Bau cat. Okay guys, syukur Alhamdulillah kita telah pun berjaya bawa balik Myvi ke Seremban. Segala urusan semua dah selesai, cuma tinggal claim insurans saja. Syukur Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan ambil masa dalam 2 bulan. Okay, nanti aku tunjukkan apa yang dia tukar. Stay tune. Jumpa sebentar lagi. Kita nak pergi shopping, beli. Sedap lah tengok sirap. Siut tu. Hausan ni, lapar ni. Kita nak pergi beli barang. Apa pergi? Groceries. Okay guys, Assalamualaikum. So, Myvi dah kembali ke sekarang. Okay, baik pulih sebelum ni. Ni keadaan dalam. Bonet tukar baru. Yang ni dia tukar baru. Bonet, bumper pun dia tukar baru. Semua clean. Nyam. Tapi masih ada bau cat lah dalam. Okay, Alhamdulillah. Keadaan dalam ni tak ada apa-apa hilang kan. Tapi ada rasa-rasa cat lah. Confirm Okay, Alhamdulillah selesai. Tinggal nak pergi hantar cuci je nanti. Cermin dia tak tukar baru. Dia pakai lama balik. Lampu pakai lama balik. Tu je lah kot. Tapi ada kesan polish. Okay, proses claim Myvi ni dia ambil masa dalam 2 bulan 2 bulan daripada bulan 4, 5, 6. Polish, insurans, adjuster, tunggu parts dan sebagainya. So semua masukkan dalam bengkel tu just 11 hari. So inilah total cost dia. Yang kena claim insurance total adalah RM3,218.40 out offer. Seperti yang diberitahu, dia tukar 7 part. Bumper clips, bumper rear cover, rear panel, stiker, tailgate, plate number holder, crack, bumper rear cover. Okay, bumper lah kan. Tailgate pun dia tukar Itu bonnet.
Lepas tu dia ada buat beberapa paintwork sikit material around rear bumper, panel, tailgate. Oh, semua tu dia buat bumper lah. Tukar baru tapi bukan colour yang original. So dia kena spray balik. Nampak tak? Okay, ngam. So begitulah perjalanan Myvi dari selepas aksiden bulan 4, bulan 6 dekat masuk bulan 7 jugalah baru selesai. Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Alhamdulillah. So terima kasih pada yang membantu dan memberi cadangan. So jangan lupa subscribe. Myvi dah kembali. Bye.